Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatia Kalisha binti Muhammad Khairul Anwar. Saya berumur 11 tahun. Saya dari Sekolah Kebahasaan Jenang, Marang, Terengganu. Kod sekolah saya TBA 4012. Bicara buku kali ini, saya akan mengulas sebuah buku cerita yang bertajuk Anak Burung Yang Suka Bergaduh. Cerita ini ditulis oleh Hamdan Muhammad Ali pada tahun 2013. Buku yang diterbitkan oleh Pustaka Permai ini mengandungi 30 halaman bercetak. Walaupun agak nipis, namun kisah anak burung yang suka bergaduh ini syarat dengan pengajaran. Cerita anak burung yang suka bergaduh mengisahkan sebuah keluarga burung raja udang. Ibu burung raja udang mempunyai 3 ekor anaknya yang masih kecil. Mereka tinggal di sebuah sarang di atas pokok berhampiran sebatang sungai. Ibu burung raja udang sangat menyayangi ketiga-tiga anaknya. Setiap hari, ibu burung raja udang akan keluar dari sarang mencari ulat dan cacing untuk anak-anaknya makan. Semakin hari, anak-anak burung raja udang semakin besar. Namun, ketiga-tiga anak burung raja udang ini suka bergaduh dan suka berebut-rebut makanan. Ibu burung raja udang sangat risau dengan sikap anak-anaknya. Setiap hari, ibu burung raja udang menasihati anak-anaknya supaya sentiasa bekerjasama dan menghormati antara satu sama lain. Tetapi semua nasihat itu tidak diendahkan oleh ketiga-tiga anak burung raja udang. Suatu hari, ibu burung raja udang telah mendapat berita sahabat baiknya telah jatuh sakit. Ibu burung raja udang berhasrat melawat sahabatnya itu walaupun tempat tinggal sahabatnya agak jauh dari sarangnya. Sebelum berangkat, ibu burung raja udang mencari banyak makanan untuk anak-anaknya. Ia juga berpesan kepada anak-anaknya supaya tidak bergaduh dan jangan melompat-lompat. Kerana ada sedikit kebocoran pada sarang mereka. Anak-anak burung raja udang hanya bermain-main, melompat-lompat dan hanya makan-makan sepanjang ketiadaan ibu mereka. Anak burung raja udang yang bongsu sangat nakal dan suka melompat-lompat. Akibatnya, kebocoran pada sarang mereka semakin teruk dan semakin berlubang. Abangnya menasihati adiknya itu supaya menghentikan kelakuannya. Kerana bimbang kebocoran pada sarang semakin teruk sebelum ibu mereka pulang. Beberapa hari telah berlalu. Namun, kebocoran sarang burung raja udang semakin teruk dan tidak dibaiki oleh anak-anak burung raja udang. Mereka hanya berharap ibu mereka akan pulang dengan membawa makanan dan akan membaiki sarang itu apabila pulang nanti. Tiba-tiba, hujan turun dengan lebat. Sarang mereka semakin bocor dan rosak. Ketiga-tiga anak burung raja udang tidak sedar bahawa kebocoran pada sarang mereka bertambah teruk. Akhirnya, sarang itu terjatuh ke dalam sungai dan ketiga-tiga anak burung itu mati akibat lemas. Kawan-kawan, pengajaran daripada kisah anak burung yang suka bergaduh ini.
Pertama, kita hendaklah sentiasa bersatu padu menyelesaikan segala masalah yang berlaku. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kedua, mendengar nasihat orang tua akan menjadikan hidup kita lebih baik dan selamat. Sekian saja bicara buku untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.